أيها المستمعون الكرام، تعالوا معنا نتمتع في جو علمي حيث أننا سنتكلم عن موضوع الهجرة وسنشارك عن فوائد الهجرة وعبرها وعظاتها، وإن شاء الله أرجو منكم جميعا أن تكونوا معنا. وما رأيكم يا الفاضل أستاذ عن برنامجنا اليوم؟ هذا كلام جميل. الحمد لله نحن في جولة مع هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي حادثة مهمة لتاريخنا الإسلامي ولسيرته صلى الله عليه وسلم، وهي بداية نصرة المسلمين على عدوهم، حين كان الهجرة نقطة بداية لحياة سليمة والأمن الذي بناها الرسول صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى يثرب، يعني اسم القديم للمدينة المنورة. كما عرفنا بأن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم غرضها كثيرة. كما عرفنا أولا ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، هي الأمر الذي لا بد علينا أن نأخذه لبناء مجتمعنا. أول شيء بناء المسجد، يعني ضرورة بناء قوة المسلمين من ناحية بناء المسجد، يعني يجب علينا أن نهتم بالمسجد حيث نقيم فيها صلاة الجماعة ونجتمع فينا لاستماع إلى دروس دينية وعبر ووعظات من علمائنا فيها. أولا. ثانيا الأخوة بين المسلمين، لأن بناء المدينة المنورة يدل على أن أهمية بناء الوحدة الإسلامية بين المسلمين، حين نجح الرسول الله صلى الله عليه وسلم بناء الأخوة الإسلامية بين المهاجرين والأنصار، وهذا أمر ليس سهلا، ولكن هناك جهود كبيرة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم لبناء هذه الأخوة. والأمر الثالث هي بناء الدستور المدينة، يعني لأن يجب علينا في بناء الأمة، لا بد علينا في بناء الدولة، لأن الدولة مهمة في بناء القوة الإسلامية. الأمة الإسلامية قوية في المدينة. لماذا؟ لأنها تعيش في دولة إسلامية فيها دستور، فيها نظام، ولكن عندما ليس هناك دولة المسلمون في ضعف كما حدث في عالمنا هذا. نكتفي بهذا القدر، وممكن هناك إضافة من الفاضل الأستاذ محمد رفكي. شكرا جزيلا لفضيلتنا الأستاذ نظري. إن شاء الله سنواصل محورنا في موضوع الهجرة بعد هذا باللغة الملايوية. تصور سيلا kita kecap Melayu untuk lagi dengar molek wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirrabbilalamin, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama dalam podcast sambutan awal Muharram 1448 Hijrah, anjuran bersama Jabatan PIBA dan Badarina SMKA Naimul Banat.
Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat serta seluruh umat Islam yang beristiqamah dalam mengikuti sunnah baginda. Ismi Nurin Alisha binti Muhammad Nuzi selaku pengacara podcast pada pagi ini mengalu-alukan kehadiran para guru dan sahabat-sahabat Salihah Zakiyah SMKI Naim Banat ke podcast yang bertajuk Awal Muharram, Hijrah ke arah kecemerlangan dunia dan akhirat. Hadir bersama kita dua orang panel yang tidak asing lagi dalam warga Naim, iaitu panel pertama Ustaz Muhammad Rifki bin Mahyidin dan juga panel kedua kita Ustaz Muhammad Nazri bin Ibrahim. Apa khabar Ustaz? InsyaAllah kita mulakan soalan yang pertama. Saya tujukan kepada panel kita yang pertama, Ustaz Rifki. Okey Ustaz, ramai yang tahu bahawa awal Muharram merupakan permulaan bagi tahun baru Islam, tapi tak ramai tahu apakah makna hijrah yang sebenar. Jadi boleh Ustaz terangkan apakah makna hijrah menurut perspektif Islam? Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Hijrah bermaksud berpindah. Dari segi bahasa, hijrah bermaksud berpindah. Dari segi istilah, hijrah adalah perpindahan Nabi dan juga umat Islam dari kota Makkah ke kota Madinah, yang berlaku selepas Rasulullah SAW berada di Makkah selama 13 tahun. Dan peristiwa ini adalah satu peristiwa yang menjadi titik sejarah yang menyebabkan umat Islam semakin bangkit dan hebat. Perpindahan ini adalah perpindahan dari segi fizikal, iaitu perpindahan fizikal, umat Islam pindah betul-betul daripada Mekah pergi pindah ke Madinah. Ini satu takrifan. Takrifan yang kedua ialah hijrah secara sikap. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep hijrah ni ada dua. Yang pertama, hijrah secara fizikal yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW, dan satu lagi hijrah iaitu hijrah sikap. Dan hijrah sikap ini Nabi SAW sabdakan, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Tidak ada lagi hijrah secara fizikal selepas berlakunya pembukaan kota Makkah, tapi yang ada adalah jihadun wa niyyah, jihad dan juga keazaman untuk berubah. Jadi secara kesimpulannya, hijrah boleh berlaku dalam dua perkara ni. Sama ada hijrah fizikal ataupun hijrah sikap, daripada yang tidak baik kepada yang baik dan yang baik kepada yang lebih baik. Jadi kedua-duanya masuk dalam makna ataupun takrifan dan definisi hijrah. Wallahu a'lam. Okey, jadi seperti yang kita dengar tadi, peristiwa hijrah ni berlaku ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi dan peristiwa ini adalah peristiwa yang begitu penting sehingga dijadikan permulaan takwim Islam. Jadi apakah kaitan antara peristiwa hijrah Rasulullah ni dengan permulaan bagi kalender Islam? Boleh Ustaz Nazri terangkan? Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada pengacara majlis. Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan tarikh awal perkiraan tahun baru hijrah. Yang sebenarnya yang menentukan awal Muharram sebagai perkiraan tahun baru hijrah adalah apa yang telah dibuat oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah Islam yang kedua. Apa yang penting di sini, kenapakah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengambil tarikh awal Muharram ataupun awal Muharram sebagai permulaan tahun baru hijrah? Perlu kita ambil perhatian. Kenapa itu menjadi tarikh yang menjadi pilihan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu? Yang pertama sekali, hijrah ini merupakan perkara yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Ianya bukan suatu yang hanya berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Seperti mana peristiwa-peristiwa yang lain yang mana hanya berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi
Disebabkan peristiwa ini berlaku kepada Rasulullah dan juga para sahabat, Sayyidina Umar menjadikan ianya merupakan suatu perkara yang perlu diabadikan. Sebab Islam itu bukan hak milik Nabi Muhammad SAW seorang diri, bahkan hak milik semua. Maka apabila tarikh hijrah ini menjadi permulaan kepada kalender Islam, maka ianya menjadi suatu perkara yang kita ingat. Kita ingat apa yang berlaku kepada Nabi SAW dan para sahabat. Kebijaksanaan Sayyidina Umar tidak menjadikan tarikh kelahiran Nabi SAW sebagai permulaan kalender Islam, ataupun tarikh kewafatan Nabi SAW sebagai kalender Islam, kerana ianya merupakan hak milik peribadi Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang diambil oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ini menunjukkan kepada kita kebijaksanaan beliau dalam mengatur suatu perkara yang mana jarang di kalangan pemimpin-pemimpin yang begitu bijak seperti mana yang ada pada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi saya rasa itulah apa yang perlu kita ambil perhatian dalam mana kita membincangkan perkara yang berkaitan dengan hijrah Rasulullah. Sekian, terima kasih. Okey, jadi seperti yang kita dengar tadi, peristiwa hijrah adalah peristiwa yang berlaku ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Dan bila namanya peristiwa, pasti akan ada iktibar dan juga pengajaran di sebalik satu peristiwa tersebut. Jadi sebagai seorang pelajar, apakah pengajaran terbesar yang dapat diambil daripada peristiwa hijrah Rasulullah dan juga para sahabat? Silakan Ustaz. Untuk diri seorang pelajar, pengajaran yang pertama sekali berkaitan dengan peristiwa hijrah ialah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah kamu kena ambil, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah kamu kena tinggalkan. Hijrah ni Rasulullah telah arahkan semua sahabat supaya berhijrah. Maka ada di kalangan sebahagian sahabat yang tak nak berhijrah, ada. Bila mereka tak nak berhijrah, mereka telah dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Taala firmankan satu ayat, iaitu ayat yang menceritakan tentang malaikat ambil nyawa orang yang tak hijrah dalam peperangan Badar. Bila orang tak hijrah ni, dia orang Islam tapi dia tak nak hijrah ke Madinah. Bila berlaku peperangan Badar, perang Badar, Abu Jahal memaksa dan mengerah mereka untuk berperang di pihak siapa? Di pihak Abu Jahal. Lawan siapa? Lawan Rasulullah SAW. Dan mereka mati dalam peperangan tu. Menyebabkan bila mereka mati dalam peperangan tersebut, maka malaikat tanya dia, "Fima kuntum, kenapa kamu duduk belah pihak Abu Jahal?" Maka jawab orang Islam yang tak berhijrah ni, dia kata, "Kunna mustad'afina fil ard." Kami golongan yang tertindas di muka bumi. Kami kena buat nyanyi kat orang. Maka malaikat kata, "Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha." Bukankah bumi Allah ni luas? Kenapa kamu tak hijrah? Faulaika ma'wahum jahannam. Maka oleh kerana kamu tak hijrah, maka kamu akan duduk dalam neraka Jahannam, wasa'at masira, dan neraka Jahannam itu seburuk-buruk tempat. Maknanya pengajaran pertama, kena dengar apa yang Nabi suruh. Jadi Nabi suruh umat Islam pada waktu itu untuk hijrah. Kalau tak hijrah, maka akan ada kesan buruk pada diri mereka. Maka dalam peristiwa, dalam situasi kita sebagai seorang pelajar, kena sentiasa dengar apa yang Rasulullah SAW sarankan. Sebab tu kita ada program Hadis 40. Hadis 40 Rasulullah sarankan innamal a'malu binniyat, kena ikhlas dan sebagainya. Jadi awak kena kaji betul-betul, awak kena hayati betul-betul. Hadis 40, contoh hadis 40 sebut at-tuhur syatrul iman, kebersihan sebahagian daripada iman. Jadi sekolah kita kena bersih. Itu yang pertama. Yang kedua, peristiwa hijrah dari segi hijrah sikap. Hijrah sikap yang perlu yang ada pada seorang pelajar, kena sentiasa hari ni kena lebih baik daripada semalam. Macam-macam mana pun hari ni kena lebih baik daripada semalam. Kalau semalam study sikit, hari ni kena study lebih banyak. Itulah hijrah yang perlu kita ambil dalam kehidupan kita untuk menjadi pelajar yang salihah zakiyah. Salihahnya ada pada ikut yang Nabi sebut. Zakiyah tu ada pada hijrah daripada malas kepada rajin, insya-Allah akan bertambah cerdik, tambah zakiyah. Hijrah daripada dah rajin lagi rajin dan mencari ilmu-ilmu
sebagaimana sahabat-sahabat dahulu mereka sanggup berhijrah daripada satu tempat ke satu tempat, bahkan salafus soleh berhijrah hanya kerana nak cari satu hadis. Kerana nak cari satu hadis, dia sanggup hijrah dan pindah banyak tempat. Sebab tu sahabat-sahabat dan juga salafus soleh berada di banyak sehingga ada kubur sahabat di negara China dan sebagainya. Kenapa? Kerana ilmu. Jadi pelajar-pelajar pun sama juga, kena sentiasa mencari ilmu. Itu salah satu daripada pengajaran hijrah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Rifki, dan seterusnya mungkin Ustaz Nazri nak tambah sikit-sikit gapang yang Ustaz Rifki terangkan tadi. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada saudari pengacara. Ustaz Rizki telah menyatakan bagaimana hijrah merupakan perubahan sikap, apa yang berlaku kepada umat Islam berhasil daripada hijrah. Jadi insya-Allah saya akan mengupaskan kesan hijrah kepada masyarakat. Jadi dari berbanding masyarakat di Mekah, kehidupan di Mekah berbeza terlalu jauh dengan masyarakat Madinah selepas daripada hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kepada kita bahawasanya hijrah merupakan titik tolak kepada kehidupan yang lebih sempurna, kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih sejahtera. Kerana di sana Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam surah Al-Hashr, alladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ayat ini menunjukkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji masyarakat Madinah yang menghulurkan segala bantuan kepada golongan muhajirin yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, yang mana ketika mana mereka hidup di Makkah Al-Mukarramah dalam keadaan bermusuh-musuhan di antara golongan musyrikin dan juga golongan Islam. Tetapi apabila mereka datang ke Madinah, maka mereka hidup bersatu padu di antara satu dengan yang lain. Apabila Islam datang, mengubah kehidupan mereka. Orang Yathrib yang terdiri daripada Aus dan Khazraj, mereka telah bersedia menerima Nabi SAW dan juga rombongan hijrah. Mereka sanggup menerima. Dan juga mereka memberi bantuan yang cukup mahal kepada golongan-golongan muhajirin. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawasanya perubahan masyarakat daripada masyarakat yang tidak terbina di atas dasar ukhuwah Islamiyah, bila mereka datang ke Madinah Al-Munawwarah, maka ukhuwah Islamiyah menjadi dasar kepada kehidupan mereka. Dan ukhuwah Islamiyah yang mereka bina melebihi daripada persaudaraan silaturahim ataupun ar-rahim, maknanya pertalian darah. Ini merupakan suatu perkara yang tidak pernah berlaku di dalam dunia. Hanya berlaku di Madinah. Hasil daripada hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah merupakan titik tolak pembinaan masyarakat Madani yang kita sebut sampai sekarang, Malaysia Madani. Jadi Malaysia Madani diambil daripada masyarakat Madinah. Masyarakat yang saling tolong menolong di antara satu dengan yang lain, hormat menghormati, saling kasih mengasihi, saling hormat menghormati, dan masyarakat yang merupakan masyarakat yang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sentiasa membina jati diri, sentiasa membina kekuatan diri, dan sentiasa mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tak kiralah walau macam mana keadaan sekalipun, mereka sanggup bermati-matian untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Ianya tidak berlaku kepada masyarakat lain di dunia, hanya berlaku kepada masyarakat Madinah. Sebab itulah kita boleh buat kesimpulan di sini, masyarakat Madinah yang dibentuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan masyarakat yang terbaik yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, kuntum khairu ummah, kamu adalah sebaik-baik ummah. Di manakah ummah yang terbaik? Adalah umat, iaitu masyarakat yang terbentuk di Madinah Al-Munawwarah. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih Ustaz Nazri atas penambahan tadi. Okey, seterusnya saya akan teruskan lagi dengan Ustaz Rifki. Okey Ustaz, setiap kali tahun baru kita ni mesti akan pasang azam.
Tapi tak semua orang berjaya untuk pastikan azam mereka tu tercapai. Jadi apakah tips agar azam yang kita pasang tu dapat dikekalkan dan istiqamah dengan kepada kita azam tu? Kita bercakap tentang azam ni. Ini satu benda yang amat baik untuk berubah. Sebab Nabi sebut, walakin jihadun wa niyah. Hijrah tu ialah jihad dan niat. Niat tu maksud dia azam lah, azam untuk berubah. Jadi azam untuk berubah ni step pertama untuk berubah. Tapi masalahnya, bila kita ada azam saja, tak ada kesungguhan untuk istiqamah, yang ni yang banyak di kalangan kita yang tersungkur. Jadi apakah tips untuk kita dapat supaya kita istiqamah? Yang pertama, tips yang pertama, kita kena berubah dengan ilmu, bukan dengan semata-mata semangat. Pertama dengan ilmu. Sebagai contoh, hijrah, peristiwa hijrah dan azam ni merupakan momentum untuk berubah sahaja. Tapi dia kena kukuhkan dengan ilmu. Saya bagi contoh, kita nak berubah. Apa dia contoh? Tahun baru ni saya harap saya nak baca Quran 3 line sehari, katalah. Sebelum ni tak, kita baca Quran 3 line sehari. Baik. Untuk istiqamah baca Quran 3 line sehari tu, antara caranya kita kena tahu ilmu fadilat baca Quran. Kita faham siapa baca Quran satu huruf dapat 10 pahala. Siapa dapat baca surah Tabarakalladzi, Allah selamat daripada azab kubur. Bila kita buat dengan ilmu, insya-Allah benda tu akan lebih kekal. So azam dan istiqamah kita akan berlaku dengan lebih konsisten. Baik, tu yang pertama. Berubah dengan ilmu. Yang kedua, jangan perubahan itu berlaku secara drastik. Sekaligus banyak lalu. Contoh, tahun ni azam saya nak baca sejuh sehari. Jangan. Buat sikit-sikit. Sebab Nabi SAW sabda, khairul umuri adwamuha wa inqalla. Sebaik-baik urusan ialah kamu buat secara konsisten. Walaupun benda tu sikit. Mungkin kita nak buat sejuh sehari, baca Quran sejuh sehari, kita baca sejuh, dia 2 hari habis. Tapi kalau baca 3 line sehari, dia akan konsisten. Maknanya mula dengan tidak drastik. 2 tipsnya. Tips yang ketiga, kena fokus dan betulkan niat. Bila kita nak berubah ni, pergi separuh, lepas tu tak jadi kita kena ingat balik. Azam kita tu fokus mula. Azam aku tahun ni nak baca 3 line sehari. Dah tak tercapai dah. Bila tak tercapai, kita kalau boleh kita qada. Contoh hari ni tak baca 3 line. Kita qada. Esok baca 9 line. Jadi kita telah denda diri kita sendiri. InsyaAllah dia akan jadi lebih istiqamah. Tu antara tips-tips yang boleh kita pelajari. Yang keempat, kita kena duduk dalam circle orang yang boleh membantu kita. Ada apa sokongan. Sebab tu Nabi SAW dia puji sangatlah kalau kita sentiasa mencari al-jalisus salih, kawan yang baik. Kawan yang baik ni besar sebenarnya. Dia boleh membantu kita. Tapi kalau kita pergi cari skill geng-geng hok malah baca Quran, duduk dengan dia pula, dia siapa kita pun malah baca Quran. Sebab tu dalam bab nak berubah ni, ia kena cari kawan-kawan yang soleh, sebab kawan-kawan soleh ni merupakan motivator paling bagus. Bahkan Nabi-Nabi sendiri, Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam, kalau kita tengok Al-Quran, mereka sendiri pun doa nak duduk dengan orang soleh. Padahal mereka ni Nabi dah. Contoh, siapa dia? Nabi Ibrahim alaihi salam, dia doa, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, aku nak ilmu pengetahuan dan masukkan aku bersama dengan orang soleh. Padahal dia sesoleh-soleh manusia. Nabi siapa lagi? Nabi Yusuf alaihi salam, dia doa, Fatiras samawati wal ard, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Maksud dia, ya Allah, engkaulah pencipta langit, pencipta bumi, kamu matikan aku dalam keadaan Islam dan letakkan aku bersama dengan orang soleh. Padahal Nabi Yusuf tak ada sesoleh-soleh manusia. Tak ada manusia atas bumi ni serupa Nabi Yusuf. Kenapa? Sebab dia Nabi, anak Nabi, cucu Nabi, cicit Nabi. Dia Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Orang setahun ni pun nak duduk sekali dengan orang soleh lagi. Jadi pelajar-pelajar Naim ni kalau nak berubah secara istiqamah, cari rakan-rakan yang boleh membantu kita untuk menjadi istiqamah dalam perubahan kita. Jadi 4 tips ni saya rasa cukup dah kot. 4 tips ni untuk awak pegang. Kalau tidak, macam orang berhenti rokok.
Orang nak berhenti rokok. Azam tiap-tiap tahun nak berhenti rokok. Lepas tu isap pula. Apa? Sebab dia sign dengan saya rokok. Dia sign dengan saya rokok. Kalau sign dengan Ustaz Nazri tak apa. Sign dengan Ustaz Nazri ko, sign dengan Ustaz Nur Nazri ko, sign dengan Ustaz Kamil ko, tak apa. Tapi dia sign dengan pupuk isap rokok. Rebah lebih lalu. Boleh faham tak? Jadi 4 tips ni saya rasa cukup lah untuk membina motivasi untuk dapat istiqamah dalam perubahan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Rifki atas tips untuk kita kekal istiqamah tadi. Okey, tapi bila namanya kita ni nak berubah ke arah yang lebih baik, mesti akan ada cabaran yang kita akan hadapi. Nak lagi lah ni kita hidup di zaman macam-macam lah, ada AI lah, ChatGPT dan macam-macam macam karut-karut gitu. Jadi kita orang sebagai pelajar ni kan kita orang nak hadap benda tu, dan dengan berdasarkan gapo hijrah Rasulullah dengan para sahabat tu kan kita orang boleh aplikasikan dalam kehidupan kita untuk kita orang hadapi cabaran tersebut. Silakan Ustaz Nazri. Terima kasih kepada saudari yang bertanya. Yang pertama sekali, kita sekarang ini berhadapan dengan 2 cabaran utama. Yang pertama sekali cabaran dalaman. Dalaman kita mesti kuat. Cabaran dalaman merupakan keimanan kita dan keyakinan kita kepada agama kita sendiri. Jadi sekarang ni masalah yang berlaku, kita berada dalam keadaan krisis keyakinan dalaman. Di mana kita tidak kuat, ibadat kita tidak mantap, akhlak kita pun tak seberapa. Mana kita umat Islam tapi tidak menjaga 3 perkara tersebut. Tidak menjaga iman, tidak menjaga amalan dan tidak menjaga akhlak. Sedangkan ketiga-tiga itu merupakan elemen yang paling penting kepada seseorang manusia. Selamatnya kita bila mana kita menyempurnakan 3 perkara tersebut. Bila ada 3 perkara tersebut, di mana kita pergi kita akan selamat. Sebagai contoh, kenapa orang muhajirin bila mana mereka berhijrah ke Madinah, mereka menjadi manusia yang terbaik. Kerana apa? Kerana bekalan. 13 tahun mereka berada di Makkah Al-Mukarramah ditarbiyah, dididik oleh Nabi SAW berkaitan dengan keimanan mereka selama 13 tahun. Bayangkan, 13 tahun mereka menerima bimbingan, tarbiyah daripada Nabi SAW, maka iman mereka menjadi kuat. Okay. Disebabkan iman mereka menjadi kuat, di mana sahaja mereka berada, mereka akan selamat. Walau macam mana perintah yang berat yang diperintahkan oleh Allah SWT, mereka dapat laksanakan. Kerana apa? Kerana mereka mempunyai kekuatan dalaman. Jadi begitu juga kita zaman kita ni. Kenapa kita susah untuk nak buat perubahan? Kerana apa? Kerana dalaman kita lemah. Dalaman kita tidak sanggup menerima apa yang Allah SWT perintahkan. Dan kita memberontak. Kita sentiasa melawan. Nafsu kita sentiasa melawan apa yang diperintahkan oleh agama kita. Jadi kekuatan dalaman merupakan elemen yang paling penting sekali dalam mana kita nak menghadapi cabaran yang berlaku pada zaman kita. Dan cabaran yang kedua, cabaran luaran. Dan kita semua tahu bahawasanya dunia sekarang ini dunia yang penuh dengan kepura-puraan, AI dan sebagainya. Jadi dunia bukan yang realiti, bukan yang sebenar, bukan dunia yang hakiki. Tetapi di sana macam-macam. Fantasi lah, boleh katakan bukan yang sebenar. Watak manusia telah menjadi watak yang kita panggil bukan yang real, bukan yang sebenar. Okay. Kita sebagai contoh, kalau kita terima berita itu kita tak boleh percaya, tak boleh percaya sama ada benar ataupun tidak. Walaupun mereka sertakan dengan gambar pun mereka tipu lagi. Mana dunia sekarang dipenuhi dengan penipuan. Jadi itu cabaran yang besar yang berlaku kepada kita. Jadi bila keadaan yang sedemikian, maka umat Islam berhadapan dengan pelbagai ujian. Ujian yang cukup menguji keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi untuk menghadapi zaman global seperti mana kita semua tahu bahawasanya teknologi moden yang menguasai manusia dan manusia terdedah kepada teknologi, dan teknologi itu banyak membentuk manusia ke arah keburukan. Kerana apa? Kerana teknologi bukan dikawal oleh umat Islam. Pengawal teknologi adalah golongan Yahudi, golongan Nasrani, golongan Kristian. Mereka yang mengawal teknologi yang ada. Bila teknologi dikawal oleh mereka, itulah yang menjadi masalah, menjadi suatu cabaran yang besar kepada kita.
kerana apa yang mereka berikan kepada kita, tujuan dia adalah untuk nak merosakkan akidah kita, merosakkan keyakinan kita, merosakkan akhlak kita. Seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, yang bermaksud orang Yahudi dan orang Nasrani tidak sekali-kali redha kepada kamu sehinggalah kamu mengikut telunjuk mereka. Dan ini benar-benar berlaku. Jadi apa yang ingin saya sarankan, kita sebagai seorang pelajar mesti mempunyai kekuatan dalaman, kekuatan iman, kekuatan ibadah, kekuatan akhlak, dan pada masa yang sama juga kita mesti ada kekuatan untuk nak membezakan apa yang berlaku di luar sana, sama ada ini merupakan suatu yang benar ataupun yang salah. Jadi kita sebagai seorang pelajar Islam, kita hendaklah menerima suatu perkara yang benar, suatu perkara yang sebenar, dan jangan kita menerima suatu perkara yang fitnah. Kerana dunia sekarang dipenuhi dengan suasana fitnah, suasana penipuan dan sebagainya. Oleh yang sedemikian, kita sebagai seorang pelajar Muslim mesti mempunyai jati diri yang kuat. Sama ada jati di dalaman dan juga luaran. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ustaz Nazri atas penerangan. Okey, jadi Ustaz Rifki, apakah amalan yang boleh kita amalkan di sepanjang bulan Muharram ni bagi meningkatkan lagi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Silakan Ustaz. Terima kasih kepada pelajar ataupun moderator program. Yang pertama sekali, amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahi al-Muharram. Sebaik-baik puasa selepas daripada puasa bulan Ramadan ialah puasa di bulan Muharram. Jadi kalau siapa-siapa rajin nak puasa hari Isnin, Khamis, silakan. Tapi dalam banyak-banyak hari di bulan Muharram, yang amat-amat dituntut adalah puasa pada 10 Muharram. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablaha. Aku berharap orang yang berpuasa pada 10 Muharram, Allah ampunkan dosa dia tahun lepas. Maknanya dosa tahun 1447 akan diampunkan oleh Allah Ta'ala kalau kita puasa pada 10 Muharram. Dan juga Nabi SAW anjurkan supaya puasa juga pada 9 Muharram. Kerana Nabi bersabda, wala in baqitu ila qabilin la asuman at-tasi'a. Kalau aku hidup lagi tahun depan, aku akan puasa juga 9 bulan. So secara umumnya puasa pada bulan Muharram ni comel berlaku. Tapi yang paling dituntut sangat puasa 9 dan juga puasa 10. Itu satu amalan pertama. Yang kedua, pada bulan Muharram ni kita kena berusaha menjauhkan diri daripada melakukan dosa dan maksiat. Kenapa? Bulan lain boleh buat dosa, tak boleh juga. Tapi kerana Allah mention secara khusus bulan haram ni, Allah Ta'ala berfirman, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqallahu as-samawati wal ard minha arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan Allah Ta'ala ciptakan ada 12 bulan sejak daripada Allah Ta'ala cipta langit bumi lagi. Di kalangan 12 bulan tu ada 4 bulan haram. Minha arba'atun hurum, 4 bulan haram. Ulama-ulama kata bulan haram ni yang pertama ada 3 bulan yang secara berturut-turut. Itu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan ada satu lagi bulan duduk jauh sikit daripada bulan ni, iaitu Rejab. Jadi 4 bulan ni bulan haram dia panggil. Dia panggil bulan haram, bulan yang dihormati. Al-Ashhurul Hurum. Baik. Jadi Allah Ta'ala mention khusus. Dia bagi tahu khusus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu berlaku kezaliman, menzalimi diri kamu dalam bulan-bulan haram ini. Jadi oleh kerana Allah mention khusus bulan haram ni tak boleh buat dosa, bulan lain pun tak boleh juga. Tapi sebab ada isyarat khusus daripada Allah Ta'ala, maka alim ulama kata kalau buat dosa di bulan haram ni dia besar sikit dia punya kesalahannya. Sebab
sebab dia telah diisyaratkan, telah dimention khusus oleh Allah Ta'ala. Jadi kita usahalah supaya kita ni banyak berusaha supaya kita tidak buat dosa. Kalau terbuat juga, amalan ketiga, banyakkan istighfar. Banyakkan istighfar di bulan ini, antaranya kita baca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, ataupun kita rajin baca istighfar Nabi SAW yang mana sahabat pernah dengar. Nabi ni duduk saja-saja dia baca sampai 100 kali. Dia baca apa? Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sahabat bila? Sahabat kira sampai 100 kali. So 3 amalan. Amalan pertama tadi apa? Puasa. Amalan kedua apa? Tahan diri daripada melakukan dosa. Amalan ketiga apa dia? Istighfar. Amalan keempat. Amalan keempat ni bukan setakat bulan Muharram, bulan lain pun. Apa dia? Sesuai dengan pelajar ni, dia kena rajin belajar. Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih dalam muqaddimah kitab beliau Al-Minhaj, Minhajut Talibin, dia kata apa? Dia kata innal ishtighala bil ilmi min afdalit ta'at wa awla ma unfiqat fihi nafaisul awqat. Apa dia maksud dia? Sesungguhnya menyibukkan diri dengan ilmu pengetahuan, sama ada sibuk diri untuk belajar atau sibuk diri untuk mengajar, min afdalit ta'at, seafdal ketaatan. Mana antara seafdal ketaatan ialah belajar dan mengajar. Belajar dan mengajar ni sebaik-baik ketaatan. Baik, apa bentuk ketaatan? Semaya, taat, puasa, taat. Semua ketaatan ni, tapi kalau nak kata Imam Nawawi, antara ketaatan yang paling tinggi rankingnya ialah duduk dalam keadaan belajar. Study macam awak lah. Wa awla ma unfiqat fihi nafaisul awqat. Dan seafdal perkara, seutama perkara yang perlu awak penuhkan masa awak yang bernilai. Masa tu hari kita ni amat bernilai, tapi nak penuh ke apa? Penuh dengan menuntut ilmu. Jadi ini perlu pelajar-pelajar usaha supaya kita ni, kita duduk sebentar pun dia akan tambah ilmu. Kita ni kadang-kadang duduk saja, tak nambah ilmu. Kalau orang rajin, dia akan duduk saja dia tu nambah ilmu. Sama ada dia baca ke, sama dia dengar orang ngajar ke. Contoh, kalau di kalangan cikgu-cikgu ni, cikgu-cikgu dia balik rumah, bawa kereta tu. Duduk atas kereta duduk saja, tak nambah ilmu. Apa salahnya dia buka YouTube ke, dia buka podcast tengok Ustaz Rifki dengan Ustaz Nazri ngajar ke. Jadi nambahlah. Ni duduk atas kereta relax, tak ada nambah ilmu. Zaman ni tak payah, YouTube banyak, boleh nambah ilmu. Antara waktu saya dengan Ustaz Nazri pun, antara waktu kami belajar lah kereta sebenarnya. Sebab kami tak ada masa. Bila saya balik tu saya akan buka YouTube, siapa-siapa mengajar untuk kita dengar. Untuk apa? Waktu itulah kita nak belajar, dan itulah masa yang boleh kita tambah ilmu. Okey. Jadi ada berapa perkara saya ajar ni? 4. Cuba. Puasa. 2. Daripada luar kemaksiatan. 3. Istighfar. 4. Mengajar dan belajar. Memenuhkan masa dengan ilmu. Sama ada mengajar atau belajar atau baca atau nulis atau study atau macam-macam. Asalkan ilmu. Okey? Jelas 4 perkara tu. Wallahu a'lam. Okay, terima kasih Ustaz Rifki, dan insya-Allah sama-sama kita amalkan 4 perkara Ustaz ayat tadi kepada dia. Puasa, tahan diri daripada melakukan kemaksiatan, istighfar banyak. Lepas tu penuhkan masa dengan menambah ilmu. Okey, jadi insya-Allah dengan amalan-amalan kita amalkan 4 perkara ni, kita dapat meningkatkan lagi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi untuk soalan lah kita untuk podcast hari ni, saya tujukan kepada Ustaz Nazri. Okey, apakah pesanan Ustaz kepada